Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazana binti Rusdi melaporkan berita pada hari. Perubahan gaya pembayaran di kedai runcit makin berkembang apabila semakin ramai peniaga mula menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai seperti e-wallet dan imbasan kod QR. Tinjauan di sebuah kedai runcit di kawasan setempat mendapati sistem pembayaran digital semakin mendapat sambutan dalam kalangan pelanggan, khususnya golongan muda. Kaedah ini membolehkan transaksi dilakukan dengan lebih pantas tanpa perlu menggunakan wang tunai sekaligus memudahkan urusan pembelian harian. Peniaga memaklumkan penggunaan sistem QR juga membantu mengurangkan risiko kehilangan wang tunai serta memudahkan rekod jualan harian. Namun begitu, sebahagian pelanggan warga emas masih memilih pembayaran secara tunai kerana kurang biasa dengan teknologi tersebut. Pihak peniaga berharap lebih ramai pengguna akan beralih kepada pembayaran digital pada masa hadapan selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Saya Nuri Syazana binti Rusdi. Sekian laporan berita daripada OUM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Syazana binti Rusdi melaporkan berita pada hari. Harga beberapa barangan seluruh asas di sekitar kawasan tempat ini menunjukkan perubahan kecil sejak minggu ini menurut tinjauan di lapangan. Tinjauan di beberapa kedai runcit mendapati harga barangan seperti telur, gula dan minyak masak mengalami sedikit perubahan yang memberikan kesan kepada pengguna harian. Para peniaga memaklumkan perubahan harga ini dipengaruhi oleh faktor bekalan dan kos penghantaran barangan daripada pembekal. Pengguna pula berharap harga barangan asas dapat dikawal supaya tidak membebankan isi rumah, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Pihak berkaitan turut menasihatkan pengguna supaya membuatkan perbandingan harga sebelum membeli bagi menguruskan perbelanjaan harian dengan lebih berhemah. Saya Nuri Syazana binti Rusdi. Sekian laporan berita daripada OUM.